yang saya nampak sepanjang klinik sepak takraw ini iaitu penyertaan yang cukup ramai daripada setiap permulaan kita buat. Sambutan daripada ibu bapa dan juga pelajar untuk klinik memang merangsangkan. Kita dapat mengatakan bahawa pool ataupun takungan untuk pemain-pemain sepak takraw di Malaysia ini cukup ramai. Agak sukar buat para jurulatih dan juga saya menilai dalam memilih pemain-pemain di sini. Saya sekarang try lagi dekat GP Penang sebab GP Perak saya tak terpilih. Saya harap saya terpilih kat sini. Lepas balik di GP Perak, ayah saya selalu memberi kata semangat kepada saya. Contohnya macam jangan putus asa dan teruskan latihan untuk terpilih Akademi Sepak Takraw Negara. Saya dah pergi ke STL Perak dan KL dan saya bernasib baik nak ke akademi cuba buat yang terbaik. Harapan tu memang harap-harap untuk kali yang terakhir, percubaan yang terakhir untuk tahun ni supaya berjaya. Alhamdulillah dengan semangat dia berjaya juga di klinik STL Penang, tempat kelahiran dia sendiri. Memang sangat-sangat terharu dan sangat-sangat gembira sebab apa yang kami lalui susah payah macam mana pun semangat nak sokong dia sentiasa ada dari segi kengkangan duit ke apa ke, tapi demi semangat dia nak masuk klinik STL, kami tetap juga mencari untuk dia. Pas saya tak dapat di Perak, saya rasa kecewa. Saya training lebih lagi untuk STL Penang. Saya cuba push selagi boleh. Hari ini birthday saya. Alhamdulillah dapat hadiah paling bermakna dalam seumur hidup saya. Dapat pergi ke Akademi Sepak Takraw Negara. Saya rasa bersyukur penat lelah saya sebelum ni ada hasil. Penat lelah saya training setiap hari, pagi, petang, malam. Terima kasih Sekon Gigi. Tanpa Sekon Gigi saya tak dapat hadiah paling bermakna dalam hidup saya. Perasaan saya amat gembira sebab kali ini saya terpilih di GP Penang. Saya rasa sangat berbaloi sebab saya training setiap hari, pagi, petang dan malam, dan dekat sini saya terpilih. Untuk mengembangkan bakat dia memang saya sanggup berkorbanlah. Masa RM1 memang saya ingin melihat dia berjaya lah. Melebihi apa yang saya ada. Saya setakat pemain negeri. Kalau boleh saya nak dia ni lebih lagi daripada saya. Kepada yang terpilih untuk ke akademi, pastikan dari segi komitmen, teruskan latihan. Kalau di peringkat permainan sudah cukup kita untuk meletakkan mereka adalah potensi untuk berada dalam skuad pelapis selepas ini. Mungkin Malaysia B, mungkin Malaysia A, cuma perlunya lebih kontinu dalam latihan, mengikut fasa-fasa tertentu sebagai seorang pemain. Dekat akademi nanti, saya harap dekat sini saya dapat banyak ilmu daripada coach-coach Malaysia. Saya harap saya boleh bermain dengan kawan saya, Fakrullah. Terima kasih Ibu nak berkorban selama ni. Saya harap saya dekat akademi nanti saya dapat ilmu yang lebih daripada sebelum ni. Saya nak ambil pengalaman untuk jadi yang terbaik, untuk wujudkan impian saya sebagai pemain negara. Di akademi Lintim berharap dia dapat ilmu yang lebih lagi dalam takraw dan untuk dia lebih maju, lebih berjaya dari ke depan. Suatu hari menjadi pemain negara Malaysia.